Hello guys, welcome back to my channel and welcome to my Melaka vlog day 1. Sekejap aku tidur. Aku dah siap. Pelik tak aku buat tidur macam ni. Husband aku dengan Rose ada kat bawah. Aku ada kat rumah abang aku by the way. Aku nak pakai lip liner. Macam biasa lip liner She Glam. Lipstick The Pastel Shop. Okay, sekejap aku pakai sekejap. Last pakai perfume. Ooh, love the bows. Kau tidur aku ke belakang sangat Okay lah, aku nak kemas buat bag sikit-sikit. My husband dah kemas dah, tapi macam nak dudukkan sekali. Lepas tu kita nak turun. Sebab semua dah siap lah. Let's go. Baby Pira, nyonya. Untuk tu, nyonya. Biar nak bobo sikit. Tengok budak buah tu. Geram ah. Bukan kat Ros ah. Ada bukan? Biar bobo sikit. Ada. Ha? Ada. Tak ada. Meh Baby Pira. Oh ya. Macam mana nak ambil ni takutnya? Ujo je ketebok. Ujo je pegang bebek. Ah, boleh? Boleh sikit je. Sebab dia tak makan sangat. Kucing dia ada gelap. Kucing jomel dia ada gelap. Okey. Macam mana kucing? Jom bibi jumi. Pada bila nak dia tahu tidur dah je dah nyonyok. Oi. Masa mak dia koyak dah tapi buah puting tak mah. Hi guys. Now kita dah on the way ke Melaka guys. Saya pergi KL. Plus minus dalam 2 jam lebih. Terus dia mengantuk, dia minum susu. Sekejap dia akan tidur. Sekejap sampai Melaka, kita tak check in hotel dulu. Kita pergi ke tempat yang kita nak pergi dulu. Lepas tu baru kita akan check in. Petang sikit lagi baru kita akan keluar balik macam tu. Bismillah. Oh, tengok buat video. Jom video. Awal buat video. Lagi nak tekan jadi lambat. TV yang ini tu. Yeay, tu Melaka. Kenapa tak cantik je tu Melaka? Bukan cantik ke? Tak ingat dah lah main Melaka beberapa tahun yang lepas. Yeay, bestnya. Best tak bunga? Bunga nak tidur. Kita dah masuk Melaka. Tapi kita masuk ke kampung ni Kampung Melaka. Bunga Melaka Hawau. Yang sebut yang Sebut Melaka Hawau. Tak ada sangat. Hai. Kalau Melaka Hawau, sila akulah. Bini Hawau. Amboi. Bini hampir mampu. Bukanlah, awak lah. Dia belah. Pedah ni. Dia belah. Orang Penang tak ada bahasa lembut. Apa bahasa lembut kita yang? Suruh orang sabar pun, hang boleh sabar tak? Dia begitu. Hang boleh sabar tak? Kalau orang lain sabar. Boleh sabar tak awak? Apa bahasa lembut kita yang? Bercinta pun tak lembut. Hari tu aku tengok ada orang buat video kat TikTok dia cakap kalau bercinta dengan orang utara ni macam lembut lah, macam sopan. Aku cakap, dia silap bercinta dengan orang utara mana tu? Utara mana dia cinta yang sopan tu? Dia sopan je, ada je yang lembut. Tapi bahasa dia tak lembut didengar. Kau faham tak? Dia macam ni ya? Dia macam ranggi. Dia tak marah. Dia pun rebound dekat belakang kereta dia. Oh my god. Ayang. Tu. Ada rebound besar weh. Yomelnya.
muntah tadi, tak ingat dah cakap kat mana. Mungkin ngantuk. Best ada sampai Melaka. Now kita on the way ke Makisa Cafe. Kat situ kita akan makan. Lepas tu jalan-jalan kat situ. That's the plan. Are you okay, Rose? Are you okay? Are you angry? Are you angry? No, you're not. Okay. Sabar, okay? Sabar tak? Okay. Okay. Wow, kita dah sampai, guys. Cantiknya. Macam kat Kedah. Wow. Dalam. Dia kena masuk dalam. Tu ha. Wow. Alhamdulillah. Hari biasa. Hari Selasa ke? Tu. Oja. Isyok. Sudah turun. Apa kuasa aku selekeh ingat ni? Tudung ni dah tak jadi macam tadi. Okey lah tu. Spray perfume. Rasa busuk ni. Sehari-hari duduk dalam kereta. Aduh. Aku patut buat what's in my bag travel edition. Tapi kali ni aku bawa bag kecil. Love this. Okay. Pelik dok. Aku pakai slipper je sebab kat sini dia macam vibe-vibe tenang. Slipper je. Tu Hemi and Rose hair. Kasut Rose kat mana sayang? Tak tahu. Kasut bang. Kasut warna putih. Kali lipat. Jangan kali, panas lah sayang. Ha, jom. Hey. Panas. Malaysia panas. Bukan Melaka je panas, Malaysia panas. Ya. Kita nak makan ketam masak lemak. Oh my god. So sedap. Ada macam-macam. Katanya ada macam-macam. Kita tak tahu lah. Sarah. Wow. Ada buah lah. Oh, ni buah Makisa kan? I think lah. Tak ada. Masya cantik. Dek, pegang kuat-kuat. Ya. Ngomongnya ni maknya bapaknya saya lah. Ayo. Anak bapa? Oh, jumpa dah drive. Ya. Jumpa dah yang cari tak jemput. Makan. Cakap dulu. Tak tahu cakap. Kalau ni makan apa? Ketam masak lemak. Ini apa? Ikan dori. Masak cik tawa. Ini minyak saya. Tahu tak rasanya? Nah. Oh, ikan mana? Kuang. Duduk, masak. Duduk. Tak mau buat yang. Nyam. Ini.
Ni sakit ni. Allah. Mana masaknya? Makan dulu. Asal lu kesedapan ni tidak ada. Pernah dengar sakit. Tidak. Apa tak hidup ayam? Apa nak pergi perang? Masalah dia getus sekali dengan kaki. Ulu-ulu cumbinya. Dia, Bunga. Masalah. Masalah dia cek sekali dengan kaki tau. Tengok tu dia duduk cek kat kaki. Tak kira dia patut kaki root lagi. Takutlah weh. Sat princess, sabar princess. Cantik. Kita nak ni tapi tak nak beli kat situ kot. Beli ya. Kita beli kat situ lagi. Cok cek. Inilah bunyi itik. Cok cek. Alamak ingus. Anak aku ni tak takut masalahnya. Dia takut mak dia. Baby. Larilah itik dia semua ada jerit. Oh tidur. Baby. Yang dia cok kaki anak kita lah yang. Itik pun takut dengan adik. Adik jangan pijak tik dia adik. Ayah kena bagi kat tanah lah yang. Amu takut dia anak tu pijak tik dia. Ayah kerus tu dah marah yang. Jom. Baby no. Kita nak naik boat. Here we go. Boleh naik dah? Dah. Takutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wah. Kita duduk depan lah baby. Duduk depan lah. Boleh cakap gambar cerah. Wah baby. Look. Kita jalan-jalan. Dia tengok pakcik tu. Pakcik buat wood. Kita dah jalan. Ayah duduk sini. Duduk depan. Ayah nak tengok mak. Ya. Ayah duduk sini dulu ya. Ni kita buat thumbnail dulu ya. Alamak tapi tak nampak tepi lah. Tak boleh lah duduk sini. Terus. Ni. Terus sini. Terus. Oh. Okay. Wah. Tadi depan ada mana Abi? Tak apa. Duduk mana?
Tengok. Anak. Ayah kena pegang dia bagi dia tengok tepi. Inilah budak ni. Dia bukan tengok sangat pun. Ayah, aku tengok anak kau ayah. Memang tak apa pulak kan anak. Kalut lah dia. Wah, ada homestay. Ya. Main macam ni. Ekor kan nak pergi town dekat Pulau Melaka, main sini dulu ah. Wah, adik ada banyak bird. Wah, banyak bird tadi. Oh. Nak timbang tak? Dia ajak timbang. Ha, ajak timbang. Oh, yo. Timbang. Ya. Ayah ajak sembang kan? Ajak sembang. Kalut lah adik. Ya. Ada fish. Kau tengok anak aku menyebut ni lah. Anak aku. Ya. Oh. Ya. Hah? Cakap. Tak kau tak cakap pun banyak mulut lah. Ni yang rasa kalau boleh cakap je nak duduk layan. Love the view. The view guys. So pretty. Lalu kalau orang mengai ikan pun ni. Ini orang sekarang ni toman punya. Oh, toman ya. Anak aku yang mulut lebih. Hai, tak mana? Dok. Nah, apa? Jogging. Sampailah ke Jatinya di sini. Best. Dapat menenangkan jiwa dan raga. Siap sudah dia. Kat sini ada banyak itik guys. Sampai aku takut kau tahu tak, dia kejap orang. Dia bukan kejap, dia patut nak makan duduk. Tak lama kai. Tengok tu. Ini harga. Wow. Sambutan betul. Kat sini ada macam-macam guys. Ada pizza. Ni pizza bakar arang. Something. So pretty. Oh, ada itik. Cepat baby. Faster. Wah, this is so pretty. So cantik, Masya Allah. Outfit check guys. Sekejap. Outfit check. Love di hari biasa. Sebab orang tak ramai, kau boleh takak gambar pun puas. Okay guys. Smile everyone. Smile everyone. Wow. Kenapa jadi banyak balik ni? Hah? Ni gambar jadi banyak balik. Tak apa meh. Ingat lah. Sekejap balik. Hello everyone. Kita takak gambar dekat situ. That's so pretty guys.
So pretty. Tapi stroller boleh lah stroller. Tak, dia tak mahu tu. 1, 2, 3. Ada. Ni, tengok ni. Sayang, tengok ni. Dapat tak? Bubble lah. Cepat buah. Kita dah sampai hotel. Weh, aku ni tidur, bangun tidur. Aduh, anak aku ada dekat ni. Tengoklah bawa botol air dia. Telinga dia cabut. Telinga satu pergi pergi mana tak tahu dah. Comel duk. Kasut aku dekat depan ni. Sebab tadi kan aku duduk depan. Terus tidur tadi. Itu betulnya. Ya, check in. Penuh weh barang. Macam-macam dia tu. Benarnya weh. Jom kita buat room tour dulu. Room tour laju selaju-laju. Ayang, tidak buka yang. Ayang. Tak cukup kekuatan. Oh. Kunci Ima pun buka tau. Belum mau ketuk. Touchscreen weh. Anak kemana? Loceng. Dia anak aku ni dia tak boleh lah. Dah tak tinggal. Masuk. Ujung. Tak tinggal. So mana nampak room tour ni. So ni pintu. Cantik lah pintu dia ni. So ada mirror kat sini. So pretty. This is my outfit guys. Cute cardigan. Cute skirt. Tapi muka dia barai lah. Lepas tu oh, kiblat pun dia bagi weh. Alhamdulillah. Loceng. TV. Lepas tu almari. Dia very small. Tapi okey lah. Kan kalau ada anak. Weh. Astaghfirullahalazim. Ni katil queen. Astaghfirullah. Duduk ni. Oh, semua touch Oh, berpasan. Semua touch. Toilet light yang. Oh my god, semat gila. Foyer light. Tu, room light. Oh my god, semua touchscreen. Ni toilet. Toilet macam mana? Okey lah. Harga pun murah je guys. Tapi cantik je hotel dia. Tu mandi. Mana dia mandi? Tu. Mandi toilet semua benda-benda. Okey. Ni apa? Ada peti ais. Ada bumbu. Baby ada peti ais. Peti duit ada. Lembut tak kata dah biasa je. Ni pun sama guys. Touchscreen. Wow. Dia punya plug USB yang memudahkan urusan kita. So itu saja. Ayah buka lampu lagi. Macam mana lampu? Itu sajalah kita punya tour. Room tour kita anak-anak. Hai. Kamu kaya tadi? Terus dah mandi apa semua tadi dekat Markisa tu. So dia dah tak mandi lah. Now kami nak rehat-rehat sekejap. Lepas ni kita nak kelak jalan-jalan dekat apa tu yang kat Melaka kat mana ya? Tamisari. Area Tamisari semua tu sebab Tamisari semua benda tu depan ni je, jalan kaki boleh, naik kereta boleh, dekat je. So tak bersusah-susah lah. Hotel ni memang strategik.
Harga murah, bersih, wangi kan yang? Bilik dia kecil. Mesra Islam tu. Mesra Islam ada kiblat. Bilik tak perlu besar-besar sebab sekali anak aku dia buat kerja banyak. Jadi bilik kecil-kecil lagi bagus lah. Aduh. Ada kiri kanan dengan untan bawah. Adik. Okay lah guys. Kita sambung. Bye guys. Bye. Bye. Edit video dulu. Bye. Muah. Belum bye-bye lagi. Muah korang. Ujak tangan masyarakat. Kita dah sampai dia punya bandar. Sumpah macam Penang. Orang yang duduk Penang dah rasa biasa sebab summer. Lama tak main Melaka. Telah last main sebelum kahwin hari tu. Dia punya town tu dekat tengah tu. Jadi kita kena jalan lah sebab parking tak ada. But it's okay. Love tu jalan sebab boleh tengok tempat orang. Kereta banyak. Hari ni bukan weekend tapi penuh juga orang. So pretty. Comel. Color. Comel. Love. You can see that. That's fun. Thank you for that. Mari bateri tak ada pula. Cantiknya. Dia tak ada cruise malam-malam. Dia siang je. Ha? Makan-makan guys. Ikan bakar. Aku ambil ikan caru. Looks good. Telur dadak and sup sayur untuk roast. Jom makan. Mana roast ni? Sebab bawa roast pergi jalan-jalan. Lepas tu tak tahu pergi mana. Tak boleh beli. Bateri kamera tak ada guys. Oi mak kau. Mana ada orang tengok orang lukis pula dah. Tengok orang lukis pula dah. Dah siap. Okey. Bawa tolak. Ada plastik. Ya, tak ke bawah tu je. Nak dengan gantung sini. Senang. Ada plastik tak? Tak ada pun, tak payahlah. Plastik. Nanas. Tak, mana? Ya. Nak sikit. Adik. Cat. Meow. Sini bukan bunyi cat, bunyi macam tu. Bunyi ni. Sebab dia cat Melaka. Mana? Mama bagi comel makan nanas. Supaya comel ikut mama sama makan nanas. Cakap dengan mak laki saya. Isteri misali. Ui. Lagi. Ui, depa. Ui. Hai. Jalan dah. Kau. Ya. Ada yang tak ada lampu. Ya. So cantik Melaka. Si ada lagu pakai kebaya. So cantik, love. Hai guys, aku dah sampai bilik dah.
sekarang dah lewat dah. Aku dah buang makeup semua dah. Tapi belum mandi lagi lah. Nak pergi mandi. Baru tinggal aku tak end this video lagi. Tadi kami just jalan-jalan dekat area Melaka Town tu. Lepas tu lepak-lepak, takat gambar. Ligan Rose, pergi sana pergi sini. Aku rasa aku tak banyak sangat vlog dekat situ. Sebab memang busy gila Ligan Rose. Lepas tu busy takat gambar, busy ke sana ke sini kan. So aku harap video ni panjang and best lah untuk dilihat lah. Untuk Melaka Day 1 ni. Esok akan lagi pack. Tapi tak adalah pack sangat. Sebab kami kan bawa anak kan. So kami selalu mengambil masa lah. Sebab kalau Rashi memang sangat-sangat penat. Bukan penat jalan, penat dengan anak. Faham tak? So I hope tomorrow aku akan vlog lagi banyak benda best, insyaAllah. Aku rasa aku akan end this video je. Aku dah tak boleh buka mata dah. Nak mandi, aku nak tidur je. Terus pun dah mengantuk sangat-sangat dah tu. So itu sajalah untuk Melaka Day 1 ni. Thank you kalian tengok daripada mula sampai ke saat ni. See you guys in my next video, Melaka Day 2. Okay, bye. Lots of love. Love you.